Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saya hormati Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Abdul Razak Repuh, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat meneruskan durus Ramadan melalui maqasid surah-surah Al-Quran. InsyaAllah pada petang ini kita akan mulakan dengan maqasid surah Al-Jin. Maqasid surah Al-Jin, betul ya? Nuh dah sentuh semalam? Dah kan? Kita mula dengan Al-Jin. Baik. Kata penulis hafizahullah ta'ala, maqasid surah Al-Jin. Penamaan surah ini diambil daripada ayat pertama daripada surah ini yang menyebut ataupun yang terdapat perkataan jin. Bahkan kalau boleh dikatakan keseluruhan surah ini menceritakan tentang jin. Maqasid surah Al-Jin ibtalu dinil musyrikin bibayani halil jinni wa imanihim ba'da sama'il Quran. Artinya membatalkan agama golongan musyrikin dengan menjelaskan keadaan jin dan keimanan mereka setelah mendengar Al-Quran. Boleh juga kita sebut maqasid surah Al-Jin ini menyentuh tentang sifat jin sebagai mukallaf, menyatakan bahawasanya jin juga adalah mukallaf, dipertanggungjawabkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa maqasid yang dapat kita lihat melalui surah Al-Jin ini. Kita lihat pada syarah ringkas, surah ini memuji jin yang beriman sebagai sindiran kepada golongan musyrikin yang berpaling daripada kebenaran. Ia juga membantah kepercayaan mereka yang mempersekutukan Allah dengan jin. Jadi tuan-tuan, surah Al-Jin ini sebenarnya dia cerita tentang jin. Cerita tentang bagaimana jin itu apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka mereka beriman. Jadi ini secara sindiran. Kalau jin dengar Quran pun mereka boleh beriman, kenapa kamu orang musyrik dengar Quran, faham Al-Quran, tidak mampu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dapat kita lihat pada ayat 1 hingga 17 daripada surah ini yang kesemuanya menceritakan tentang keadaan jin, bagaimana mereka itu mendengar Al-Quran dan mereka beriman, tapi ada juga dalam kalangan mereka yang tidak beriman. Jadi cerita dia sama lebih kurang macam manusia. Dari sudut, kita kata dari sudut taklif, tanggungjawab untuk beriman dan beribadah pada Allah itu lebih kurang macam manusia. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ini disebutkan pada ayat, misalnya tuan-tuan lihat pada ayat 11. Di sini jin menyebut wa anna minnas salihuna wa minna duna zalik. Bahwasanya dalam kalangan kami golongan yang soleh dan ada pula selain daripada itu. Kami terbahagi kepada pelbagai puak. Sama lebih kurang macam manusia. Ada dalam kalangan kami, ayat 13, apabila mendengar seruan hidayah kami lantas beriman dengannya. Ini pernyataan-pernyataan daripada jin. Ayat 14, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Bahwasanya terdapat dalam kalangan kami yang beragama Islam dan terdapat pula dalam kalangan kami yang menyimpang daripada kebenaran. Jadi cerita hakikat tentang jin ini, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman,
secara tidak langsungnya seperti yang dinyatakan dalam maqasid surah Al-Jin ini membatalkan agama golongan musyrikin. Sebahagiannya yang kononnya mereka mengikut apa yang dipercayai oleh jin misalnya, ataupun percaya kepada dengan kepercayaan yang tertentu berkaitan dengan jin, maka Allah menyatakan hakikat golongan jin ada dalam kalangan mereka yang beriman dengan Quran, mengikut hidayah. Ini yang sepatutnya diikuti dan dicontohi oleh golongan musyrikin. Kemudian pada ayat 18 hingga 28, pada separuh yang terakhir daripada surah ini, menerangkan tentang perintah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan seruan tauhid kepada sekalian manusia, kepada jin dan juga manusia. Itulah yang dinyatakan pada bahagian yang terakhir daripada surah ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, seterusnya kita lihat pada maqasid surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil dinamakan surah Al-Muzammil, diambil daripada ayat yang pertama daripada surah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, yang artinya Al-Muzammil artinya orang yang berselimut ataupun berselubung. Maqasid surah Al-Muzammil, kata penulis hafizahullah ta'ala, bayanul asbabi limu'inati ala qiyami bi'a'ba'id da'wah. Artinya menjelaskan sebab-sebab yang membantu dalam melaksanakan tanggungjawab dakwah. Ataupun boleh kita sebut ini secara umum, secara lebih khususnya kalau kita melihat kepada khitab ataupun kepada siapa ayat ini ditujukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seruan ayat ini supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk memikul tanggungjawab ataupun beban dakwah ini. Ini yang dapat kita lihat pada permulaan ayat ini sehingga ayat 10 daripada surah Al-Muzammil, yang menyeru Nabi SAW untuk bangun malam, kerana Nabi akan diberikan perkataan-perkataan yang berat, iaitulah Al-Quran, dan Nabi SAW diminta untuk bangun malam bersolat, kerana waktu itu adalah waktu yang kuat kesannya kepada kejiwaan, kepada kerohanian, dan bacaan ketika itu adalah lebih tepat bacaannya. Ini semua adalah seruan kepada Nabi SAW. Kita lihat pada syarah ringkas, surah ini menekankan penjelasan tentang faktor-faktor yang membantu dalam melaksanakan tugas dakwah, khususnya solat malam sebagai bekalan rohani bagi para pendakwah dalam menghadapi kesulitan dan cabaran hidup. Ia bertujuan memberikan ketenangan dan penguat semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya nyatakan tadi pada ayat 1 hingga 10. Ini kalau kita perhatikan, inilah yang menjadi bekalan para pendakwah. Dikhususkan dalam surah ini pada solat malam, bekalan rohani kepada para pendakwah dalam menghadapi kesulitan dan cabaran hidup. Pada siang harinya bertemu dengan manusia, menyampaikan kebenaran, ini memerlukan kekuatan. Kekuatan ini tidak datang dengan kekuatan fizikal. Jangan kita ingat orang yang kuat itu, yang mampu untuk menyampaikan dakwah ni orang yang, apa istilah dia ni orang panggil? Sado. Ya. Abang sado pun belum tentu dapat menyampaikan kebenaran. Kerana kekuatan itu datang daripada hati yang kuat. Hati yang kuat datang melalui qiyamul lail, melalui munajat, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari munajat, pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada siang hari akan berhadapan dengan
dengan manusia yang tidak semuanya akan menerima dakwah kita. Akan ada yang menentang. Apabila ada yang menentang, maka memerlukan kepada kekuatan rohani. Ketika itu, adakah kita melihat kepada kekuatan manusia yang berada di hadapan kita, ataupun kita melihat kepada kekuatan Allah Azza wa Jalla yang kita minta pada dia, yang kita bergantung harap pada dia. Ketika siang hari, ketika kita berhadapan dengan manusia, bergaul dengan manusia yang mungkin orientasinya adalah orientasi duniawi, materialistik, kebendaan, maka kita pada malam hari kita murnikan semula pengaruh-pengaruh itu dengan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada akhirat, keimanan kepada perkara yang ghaib. Ini sangat penting menjadi bekalan kepada para pendakwah. Pada siang hari mungkin hidup dalam kesibukan, dalam manusia kebanyakan, maka memerlukan masa pada malam hari untuk menyendiri, kembali reset balik diri kita supaya diri kita itu tidak terjejas dan terganggu apabila bercampur dengan manusia yang ramai. Ini penting supaya para pendakwah itu kekal menjadi hamba Allah, kekal berdakwah hanya kerana Allah, bukan kerana manusia, mana-mana pengaruh ataupun apa-apa kepentingan. Kata penulis hafizahullah, ia bertujuan memberikan ketenangan dan penguat semangat kepada Nabi SAW. Inilah yang ibarat kata sebarang cabaran dan halangan yang Nabi terima dalam dakwah itu, Nabi mengadu pada malam hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum aku jahil, aku telah menyampaikan tapi mereka tidak mendengar, dan sebagainya. Ini memberi ketenangan kepada jiwa dan meringankan beban. Kita bila kita buat satu benda yang berat, kalau kita tanggung seorang-seorang, lama-lama kita takkan mampu. Dia kena ada cara untuk kita channelkan, kita alirkan benda tu. Cara yang terbaik adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan sekalian makhluk, yang memegang hati kita dan memegang hati sekalian makhluk, yang maha berkuasa, maha mampu untuk melakukan apa sahaja mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, serta menyampaikan ancaman kepada mereka yang mendustakan kebenaran. Ini apa yang dapat kita lihat pada bahagian kedua daripada surah Al-Muzammil ayat 11 hingga 19 itu menceritakan tentang golongan yang ingkar, yang membantah daripada menerima dakwah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ancaman kepada mereka dengan azab pada hari kiamat. Ini juga menjadi penenang kepada Nabi SAW. Artinya apabila Nabi menyampaikan, Nabi dah tahu pasti akan ada yang membangkang, dan mereka itu kembali kepada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan uruskan mereka. Allah telah mengancam mereka dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga antara benda yang dapat meringankan tekanan kepada para pendakwah. Kemudian pada ayat 20, ayat 20 ni Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada perihal qiyamul lail, di mana diberikan keringanan tentang kewajipan qiyamul lail itu kepada Nabi SAW dan juga umat ini. Ini juga melambangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga antara bentuk keringanan yang diberikan kepada para pendakwah. Tapi percayalah, mereka yang benar-benar berdakwah di jalan Allah, yang bersungguh-sungguh berdakwah, qiyamul lail itu menjadi suatu makanan yang wajib, yang mesti. Kalau dia tidak qiyamul lail, dia akan rasa lemah untuk menyampaikan dakwah. Dia akan rasa tak kuat untuk berhadapan dengan manusia. Kerana itu qiyamul lail ini adalah makanan yang wajib bagi para pendakwah. Seterusnya kita lihat pada maqasid surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir sama macam surah Al-Muzammil, diambil pada ayat yang pertama, ya ayyuhal muddathir. Jadi sudut maksud surah lebih kurang juga berselimut ataupun berselubung. Maqasid surah Al-Muddathir, al-amru bil ijtihadi fi da'watil mukadzibin wa inzaruhum bil akhirati wal Quran. Artinya memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdakwah kepada golongan yang mendustakan,
serta memberi peringatan kepada mereka tentang akhirat dan Al-Quran. Syarah ringkas, surah ini memberi tumpuan kepada perintah untuk menjalankan dakwah. Ini dapat kita lihat pada ayat 1 hingga 7 daripada surah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangun dan memberi peringatan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah. Menyeru manusia untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan membesarkan mana-mana makhluk. Inilah dakwah. Dan ini sangat berkait rapat dengan surah sebelumnya, surah Al-Muzammil. Sangat berkait rapat. Di sini ada dinyatakan, nanti kita baca. Surah ini memberi tumpuan kepada perintah untuk menjalankan dakwah dan memberi amaran, serta menegaskan sokongan ilahi dalam menghadapi ejekan dan penolakan daripada orang yang mendustakan. Ini misalnya kita lihat pada ayat berikutnya, yang menyebut tentang perihal golongan yang menolak dakwah Nabi SAW. Antaranya Al-Mughirah. Diceritakan bagaimana dia cuba untuk merubah kebenaran itu setelah berjumpa dengan Nabi SAW, dan dia tahu itu adalah kebenaran, satu perkara yang benar, tetapi akhirnya dia memikir-mikirkan dan merubah perkara itu. Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah, satu orang yang sangat pakar dalam syair, jumpa dengan Nabi SAW, tetapi akhirnya apa yang dia kata? Akhirnya dia kata, in hadha illa sihrun yu'thar. Dia nak kata syair tak boleh sebab dia tahu syair ni macam mana. Dia tahu Al-Quran bukan syair. Akhirnya apabila dia melihat manusia sangat terpengaruh apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran berjaya merubah hati manusia. Akhirnya dia kata ini tidak lain dan tidak bukan melainkan sihir yang memberi kesan. Karena itu akhirnya dia kata Al-Quran itu adalah sihir daripada Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengancam perbuatan ini, orang yang mengetahui kebenaran tetapi akhirnya merubah kebenaran itu, menolak kebenaran. Ini sama dengan perbuatan orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Muddathir, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka ini dengan neraka Saqar. Dan dinyatakan neraka Saqar itu adalah neraka yang membakar sehingga hangus, tidak meninggalkan sebarang sisa. Inilah antara ancaman yang diberikan kepada mereka yang tetap menolak Al-Quran, bahkan mempermain-mainkan Al-Quran. Ini juga satu, seperti yang dinyatakan dalam syarah ringkas ini, sebagai satu bentuk sokongan ilahi dalam menghadapi ejekan dan penolakan daripada orang yang mendustakan. Surah ini juga menjelaskan balasan yang akan mereka terima, iaitulah laknat dan juga neraka Saqar. Ia melengkapi seruan dalam surah Al-Muzammil, surah yang sebelumnya. Jadi surah Al-Muddathir ini seperti pelengkap kepada surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil menceritakan tentang bagaimana seorang pendakwah menguatkan kerohaniannya. Dan surah Al-Muddathir menceritakan tentang tanggungjawab seorang pendakwah untuk menyampaikan kebenaran. Ia melengkapi seruan dalam surah Al-Muzammil yang membahas tentang faktor-faktor yang membantu dalam melaksanakan tugas dakwah. Oleh itu dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qum fa'anzir." Bangunlah dan berilah peringatan. Sementara dalam surah Al-Muzammil disebut qumil laila. Bangunlah pada waktu malam. Kedua-duanya datang dalam bentuk perintah untuk bangun, melakukan suatu tindakan. Satu, tindakan dengan bangun malam, dan satu lagi tindakan dengan bangun menyeru manusia kepada kebenaran.
Kaitan antara kedua-dua surah ini adalah bahawa yang pertama Al-Muzammil merupakan persiapan bagi Nabi SAW. Sementara yang kedua Al-Muddathir memerintahkan baginda untuk menghadapi kaum musyrikin dan memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Kemudian pada bahagian yang terakhir daripada surah Al-Muddathir pada ayat 49 hingga 56 daripada surah Al-Muddathir mengandungi seruan dan juga peringatan kepada semua manusia. Pada penutup surah misalnya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat 54, kalla innahu tadhkirah. Al-Quran ini tidak lain adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Bagi sesiapa yang ingin mengambil peringatan daripadanya. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Dan mereka tidak dapat juga mengambil pengajaran kecuali dikehendaki oleh Allah. Wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi dan berhak memberi keampunan. Maka kerana itu Al-Quran ini salah satu namanya dipanggil Az-Zikru. Az-Zikru, peringatan, tazkirah. Tazkirah yang terbaik adalah tazkirah daripada Al-Quran. Nah, ini juga baik kalau kita nak buat sesi tazkirah di masjid ataupun di pejabat, di rumah, boleh ambil peringatan-peringatan Al-Quran. Cukup banyak nasihat dan juga peringatan-peringatan daripada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, tuan-tuan sampai sekarang ni dah juzuk 29. Saya ingat kita dah mula ada gambaran tentang isi Al-Quran itu. Kita dah dengar benda sama lah. Betul tak? Cerita pasal iman, cerita pasal ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, tentang syurga, tentang neraka. Itulah peringatan Al-Quran. Adanya ancaman dan adanya janji baik. Disebut dengan basyiran wa nadhira. Itulah Al-Quran. Yang itulah yang sebenarnya kita perlukan dalam kehidupan kita. Sebab tu kita baca Al-Quran habis, baca lagi. Bukan kita baca habis, kita berhenti. Kita baca habis, kita baca lagi. Sebab itulah peringatan kepada kita. Manusia ni dia lupa dia pergi pada benda yang sama lah, benda tu lah. Dia pergi pada dunia, pada kehidupan dia, lupa pada akhirat, lupa pada Tuhan. Itulah peringatan Al-Quran. Ada 3 usul yang utama daripada Al-Quran. Pertama, keimanan pada Allah. Yang kedua, keimanan kepada risalah ataupun kerasulan. Dan yang ketiga, keimanan kepada hari kebangkitan. Ini 3 usul yang utama yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Al-Quran diulang benda tu. Ajak manusia beriman pada Allah, kemudian datangkan bukti-bukti. Ajak manusia beriman pada Rasul, kemudian datangkan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat para Rasul. Ajak manusia beriman pada hari kebangkitan, kemudian Allah datangkan bukti-bukti kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia. Yang itulah yang Al-Quran diulang. Sebahagian manusia lupa kepada 3 usul yang utama ini. Kita pun kalau kita nak ajak manusia, kita kata konten dakwah, yang itulah kontennya. Itulah konten dakwah yang kita nak sampaikan kepada manusia. Baik, seterusnya kita lihat pada maqasid surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah sama juga diambil pada ayat yang pertama daripada surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Surah ni memang menceritakan tentang senario hari kiamat. Menarik, dalam Al-Quran ini banyak surah yang menceritakan tentang kiamat sebenarnya. Tapi diceritakan secara berasingan, terpecah-pecah. Masing-masing tu dia ada momen ataupun senario yang tersendiri, yang tidak diceritakan di tempat yang lain. Ini antara ciri-ciri khas Al-Quran. Sebab tu kita baca Al-Quran, kita tak baca satu bahagian saja, kita baca keseluruhan Al-Quran. Kita baca keseluruhan Al-Quran.
Bila kita baca, lagi banyak tuan-tuan baca, lama-lama tuan-tuan akan boleh kaitkan antara satu surah dengan surah yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang ni yang kalau tuan-tuan ingat, saya sebut waktu mula-mula kuliah yang pertama, durus Ramadan, saya sebut tentang spektrum Al-Quran yang menyeluruh. Tentang, kalau istilah hari ni kita, kalau internet kita panggil dia ada algoritma dia. Algoritma dalam web ataupun internet itu. Al-Quran juga dia ada dia punya algoritma dia. So, hubung kait antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang ni yang memerlukan untuk kita membaca Al-Quran berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Kalau lagi banyak, lagi kerap kita ulang baca Al-Quran, lagi kuat kita boleh cerap antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bila sebut tentang kiamat, kita akan dapat screen, kita akan dapat imbas keseluruhan ayat-ayat yang menyentuh tentang kiamat. Yang ini akan memberikan kesan yang berbeza pada kita. Bila kita tadabbur pada satu ayat ataupun satu surah, itu ada kesan dia yang tersendiri. Dan bila kita kaitkan antara satu ayat itu dengan ayat-ayat yang lain, itu juga akan memberikan satu gambaran yang lengkap kepada kita pada satu-satu topik Al-Quran. Sebab apa? Allah tak jadikan Al-Quran ni ikut chapter yang tersusun macam kita baca buku. Contoh, boleh tak Allah buat macam tu? Satu surah cerita tentang beriman pada Allah je. Macam kita baca buku akidah, beriman kepada Allah. Semua ayat cerita pasal beriman pada Allah. Beriman kepada malaikat, cerita pasal malaikat lah. Beriman pada hari kebangkitan. Boleh tak Allah buat macam tu? Boleh, kan? Tapi Allah nak kita tadabbur Al-Quran. Orang yang tadabbur, dia akan sampai kepada maksud Al-Quran yang sangat dalam. Dan sebab tu dia benda ni yang saya sebut spektrum tu. Tadabbur ni dia punya sisi dia cukup menyeluruh. Dia bukan kita kata 180 darjah, 360 darjah. Kita tengok daripada semua arah, kita akan sampai kepada maksud Al-Quran yang sangat luas ni. Baik. Kalau saya sembang maknanya sekejap lagi ya, lajak. Maqasid surah Al-Qiyamah. Maqasid surah Al-Qiyamah izharu qudratillahi ala ba'thil khalqi wa jam'ihim yawmal qiyamah. Artinya menzahirkan kekuasaan Allah dalam membangkitkan dan menghimpunkan sekalian makhluk pada hari kiamat. Jadi dalam surah Al-Qiyamah ni Allah cerita banyak bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan manusia pada hari makhluk pada hari kiamat. Syarah ringkas. Fokus surah ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Tabaraka wa taala dalam membangkitkan makhluk dan menghimpunkan mereka sebagai bantahan terhadap pendustaan orang-orang kafir mengenai kebangkitan dan kiamat. Ini kita dapat lihat pada ayat 1 hingga 15 daripada surah ini. Allah buka surah ini dengan sumpah tentang hari kiamat. Artinya Allah nak cerita sungguh-sungguh ni bukan main-main. Memang akan berlaku hari kiamat ini. Bukan main-main. Allah sebut pada ayat 3, adakah manusia itu menyangka bahawa kami tidak mampu menghimpunkan kembali tulang belulang? Allah tidak lemah. Bahkan Allah mampu sampai ke tahap Allah boleh bagi jadi balik tulang jari jemari. Hari ini dalam perkembangan ilmu yang moden, kita sebut dengan cap jari. Cap jari ini menjadi identiti manusia yang membezakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Makna kata bila Allah bangkitkan balik, himpunkan balik manusia tu, bukan kata nak tercampur kot bahagian kita tercampur dengan bahagian orang lain. Tak. Allah boleh jadi serupa asal. Dan itu tidak susah bagi Allah. Dalam beberapa tempat yang lain, dalam beberapa ayat yang lain, Allah buat perbandingan. Yang mana yang lebih susah? Buat sesuatu daripada tiada ataupun buat sesuatu daripada ada. Yang ni yang dibantah oleh golongan musyrikin ni, mereka tak percaya Allah Subhanahu Wa Taala boleh cipta balik sesuatu yang telah ada. Mereka yang hidup di dunia, mati, kemudian Allah nak bangkit balik. Mereka tak percaya. Sedangkan Allah boleh buat sesuatu daripada tak ada langsung, Allah boleh bagi ada.
Jadi Allah nak bagi ada sesuatu yang telah ada itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qiyamah Allah beritahu, bukan kata nak himpun balik tulang belulang depa yang hancur itu, bahkan Allah mampu sampai ke tahap boleh menyusun semula tulang jari jemarinya sampai kepada yang saya sebut tadi, cap jari itu Allah boleh buat sopak asal. Kemudian Allah tempelak manusia sebenarnya mereka ni cuba untuk lari daripada hakikat hari kiamat itu, dan sekali-kali mereka tidak akan dapat lari. Allah tanya, kat mana nak lari? Ayat 10 Allah tanya, yaqulul insanu yawma idzin aina al-mafar. Dia bertanya, kat mana tempat untuk melarikan diri? Allah jawab pada ayat 11, sekali-kali tidak. Kalla la wazar. Tidak ada lagi tempat berlindung. Atas dunia ni bolehlah kita rasa kita boleh nak menyorok sana menyorok sini. Di akhirat tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada cengkaman Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga memberikan ketenangan dan keyakinan kepada Nabi SAW tentang pengumpulan Al-Quran serta kecukupan penjelasannya. Nah, ini kalau yang bahagian pertama ayat 1 hingga 15 tadi menceritakan tentang pengumpulan manusia, kebangkitan dan pengumpulan manusia di akhirat. Ayat 16 hingga 19 ini menceritakan tentang pengumpulan Al-Quran sebagai bukti nyata, sebagai mukjizat kepada Nabi SAW dalam menyampaikan kebenaran. Maka ini memberi ketenangan dan keyakinan kepada Nabi SAW. Allah sebut pada ayat 17, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Pada ayat 17 Allah kata, sesungguhnya tanggungjawab kami menghimpunkannya dalam hatimu dan mengajar kamu membacanya. Sebab Al-Quran ini dia turun secara berperingkat. Allah tak bagi Al-Quran pada Nabi sekaligus, tapi Allah bagi secara berperingkat supaya Al-Quran itu teguh di dalam hati Nabi SAW, supaya Al-Quran itu turun pada masanya dan akan menenangkan Nabi SAW. Dan Allah jamin, walaupun ayat itu diturunkan secara berperingkat, Allah akan pastikan keseluruhan ayat Al-Quran itu akan terhimpun di dalam dada Nabi SAW. Bahkan Allah yang akan sebut di sini, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Bila malaikat Jibril baca, baru ikut baca, jangan gopoh. Thumma inna alaina bayanah. Allah menjamin bukan saja menjaga nas teks Al-Quran itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin dari sudut penerangan Al-Quran itu. Thumma inna alaina bayanah. Kami juga yang akan mengambil tanggungjawab menjelaskan makna Al-Quran. Artinya Al-Quran itu terpelihara pada lafaz dan juga maknanya. Bukan lafaz saja yang terpelihara. Makna Al-Quran juga Allah jaga daripada sebarang penyelewengan. Kata penulis hafizahullah ta'ala, penegasan ini dikuatkan melalui pengulangan kalimah al-jam'u, pengumpulan dan maknanya dalam surah ini. Pada ayat 3, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, itu pengumpulan manusia pada hari kiamat. Begitu juga pada ayat yang ke-9, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan telah dikumpulkan bersama matahari dan bulan. Ini akan berlaku pada hari kiamat. Apabila Allah nak kiamatkan dunia ni, semua berantakan, semua berlaga, semua akan keluar daripada sistem yang telah Allah tetapkan ketika menjadikan segala ciptaan ini. Kemudian pada ayat 17, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungjawab kami untuk mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lisanmu. Surah ini juga mempunyai tujuan khusus untuk Nabi SAW, iaitu menegaskan bahawa tugasnya hanyalah menyampaikan wahyu. Allah Azza wa Jalla telah menjamin pemeliharaan Al-Quran, mengumpulkannya dalam hatinya dan memberikan
penjelasan kepadanya. Seperti yang kita jelaskan tadilah. Kemudian pada ayat 26 hingga 40 sehingga pengakhiran surah ini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk membangkitkan semula manusia pada hari kiamat, pada penutup. Setelah Allah menceritakan tentang kekuasaan Allah menciptakan manusia daripada setitis air mani, kemudian menyempurnakan kejadian manusia, kemudian menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, Allah tutup surah ini dengan menyebut alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah yang menjadikan semua itu yang kita nyatakan tadi itu mampu menghidupkan yang telah mati? Sudah tentu jawapannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan semua manusia yang telah mati. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat pada maqasid surah Al-Insan. Dia cantik bila Allah tutup surah Al-Qiyamah itu dengan hakikat kejadian manusia. Macam mana Allah ciptakan manusia daripada setitis mani, kemudian sempurnakan, kemudian menjadikan berpasang-pasangan. Kemudian sambung dengan surah Al-Insan. Satu surah yang khusus yang menceritakan tentang kejadian manusia. Ini ketika Al-Quran turun 1400 tahun. Belum ada mana-mana buku, kitab biologi ke apa yang boleh menceritakan tentang hakikat ini. Belum ada sains yang menceritakan tentang perkara ini. Al-Quran telah dulu menceritakan tentang hakikat kejadian manusia. Telah menjawab persoalan, siapa manusia? Daripada apa manusia diciptakan? Kalau Al-Quran boleh menjawab persoalan ini, sudah tentu Al-Quran yang lebih layak, yang mempunyai autoriti untuk menyatakan untuk apa manusia itu diciptakan dan ke mana manusia selepas daripada kehidupan dunia ini. Maqasid surah Al-Insan, tadhkirul insan bi asli khalqihi wa masirihi wa bayanu ma a'adda Allahu fil jannati li awliyaihi. Artinya mengingatkan manusia tentang asal usul kejadiannya dan nasib akhirnya, serta menjelaskan apa yang Allah telah sediakan di syurga untuk para hambanya yang salih. Jadi ini yang kita sebut tadi. Surah ini dia peringat manusia. Manusia ni dia sama ada dia jahil ataupun dia lupa. Kalau dia lupa, Al-Quran datang untuk memberikan peringatan tentang asal usul kejadian manusia itu. Siapa manusia itu? Allah nyatakan pada ayat yang pertama, adakah manusia sedar telah berlalu tempoh yang panjang setelah kewujudan alam? Bangsa manusia belum lagi wujud dan namanya tidak dikenali. Allah mula-mula cipta alam ini, cipta bumi dan langit. Manusia belum lagi diciptakan. Jadi kenapa manusia nak sombong? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 2, sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia daripada setitis air mani, lelaki yang bercantum dengan benih wanita, untuk kami mengujinya. Dengan itu kami jadikannya boleh mendengar dan melihat. Sini Allah cerita tentang keadaan manusia. Maksudnya manusia ni dia bukan sedia wujud. Manusia ni dia bermula dengan yang kita sebut Adam, tidak ada. Kita ni bermula dengan tidak ada kepada ada. Macam mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita? Allah nyatakan pada ayat 2. Cantuman daripada air mani lelaki dengan benih wanita. Begitulah manusia dijadikan. Untuk apa manusia dijadikan? Allah nyatakan juga pada ayat ini. Nabtalihi. Untuk kami mengujinya. Tujuan Allah mencipta manusia ini di dunia ini supaya Allah menguji kita. Maka kerana itu Allah jadikan pada kita ada pendengaran dan ada penglihatan. Ini adalah saluran kepada hidayah. Mata yang Allah jadikan pada kita supaya kita dapat melihat kebenaran. Telinga yang Allah jadikan pada kita supaya kita dapat mendengar kebenaran. Hari ini
dalam bahasa semasa ni dia panggil panca indera lah. Ini merupakan panca indera penting untuk seseorang manusia itu belajar. Tanpa penglihatan dan pendengaran, manusia tidak akan dapat belajar. Tanpa pendengaran, manusia akan jadi pekak. Kita panggil pekak. Kalau dia pekak sejak lahir, automatik dia akan jadi bisu. Dan satu lagi yang penting juga adalah penglihatan. Bayangkan manusia yang lahir tanpa pendengaran dan tanpa penglihatan. Apa akan jadi dengan manusia itu? Tidak ada satu saluran untuk sampai kepada dia ilmu. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu wahyu. Jadi orang macam ni nak kira macam mana? Ya. Dia tak boleh belajar kan? Ya, kalau dia tak dengar, maknanya dia tak, dan dia tidak boleh melihat. Yang dia ada diri yang lain adalah sentuhan. Sentuhan saja. Tapi ini salah satu saluran hidayah. Satu lagi saluran hidayah yang Allah bagi pada manusia adalah selain daripada akal adalah fitrah. Fitrah manusia. Akal itu bila dia tengok dan dia dengar, akal akan memproses, memberikan satu input, satu maklumat kepada dia. Satu lagi fitrah yang Allah bekalkan pada manusia yang cenderung kepada kebenaran. Jadi wallahu taala alam, orang yang macam ni kalaulah dia lahir dalam keadaan pekak dan buta sejak lahir, cara untuk dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pada kadar kemampuan dia. Pada kadar kemampuan. Saya pun sebenarnya saya tak pernah baca satu mungkin tulisan atau artikel yang khusus dalam keadaan orang yang macam ni lah. Wallahu taala alam. Kemudian Allah sebut inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini bila Allah jadikan manusia dan tujuannya adalah untuk menguji manusia, pasti akan berlaku dalam kalangan manusia itu akan ada yang bersyukur, artinya kembali bersyukur dengan menunjukkan ketaatan pada Allah, dan akan ada yang kufur terhadap segala ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muqaddimah surah ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara ringkas tentang orang yang kufur akan dikenakan dengan belenggu dan juga neraka yang api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dengan panjang lebar bermula daripada ayat 5 sehinggalah kepada pengakhiran surah ini, ataupun lebih tepatnya pada ayat 22 daripada surah ini. Semua ini menceritakan tentang balasan baik, ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada hamba-Nya yang soleh. Ini yang disebut oleh penulis, ia juga menggambarkan kesempurnaan kenikmatan syurga dan keadaan para penghuninya. Ini yang diceritakan dalam ayat 5 hingga ayat 22 daripada surah Al-Insan. Surah Al-Insan ni kita baca hampir setiap pagi Jumaat. Hampir setiap pagi Jumaat. Ini adalah peringatan kepada manusia tentang asal-usul kejadiannya dan tujuan dia berada di dunia ini. Tujuan surah ini adalah untuk memberikan ketenangan dan penguat semangat kepada Nabi SAW dan orang beriman, serta menjadi peringatan bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Jadi kalau tuan-tuan perasan dalam beberapa surah yang kita baca ni, diulang-ulang maqasid surah-surah yang kita bacakan ini semuanya untuk memberikan ketenangan dan penguat kepada Nabi SAW. Dalam bahasa Arab disebut tasliyah. Tasliyah ni kita boleh terjemah dengan hiburan. Inilah surah-surah yang menjadi penghibur kepada Nabi SAW. Nabi ni dia tak berhibur macam kita. Kita ni kadang bila kita berhibur, kita nak berhibur, kita main, kita dengar lagu lah, macam-macam lah yang kita buat. Hiburan kepada Nabi, hiburan kepada pendakwah adalah Al-Quran. Cerita-cerita yang macam ni akan menjadi penghibur kepada Nabi SAW. Di saat tertekan dengan tentangan dan cabaran daripada musuh-musuh dakwah, ayat-ayat yang seperti ini akan memberikan ketenangan kepada Nabi SAW.
Seterusnya kita pergi kepada surah yang terakhir daripada juzuk 29, surah Al-Mursalat. Maqasid surah Al-Mursalat, Al-wa'idu lil mukadzibin bil waili yaumal qiyamah. Maqasid surah Al-Mursalat ialah memberikan ancaman kecelakaan pada hari kiamat bagi golongan yang mendustakan. Ini antara ciri-ciri khas surah Al-Mursalat. Berulang kali, saya ingat lebih 10 kali Allah menyebut perkataan wailun di dalam surah Al-Mursalat ini. Lebih 10 kali Allah ulang perkataan wailun, yang artinya kecelakaan pada hari kiamat bagi golongan yang mendustakan. Artinya seolah macam surah Al-Mursalat ni dia macam ibarat macam penukul yang mengetuk hati orang yang mendustakan. Berkali-kali Allah kata celaka, celaka, celaka pada orang yang mendustakan hari kiamat ini. Sehingga Allah tutup akhir sekali surah Al-Mursalat 50 ayat. Pada ayat 50 Allah kata fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Orang yang macam ni punya celaka. Allah dah bagi peringatan berkali-kali. Sampai ayat yang terakhir Allah kata maka dengan kalam yang manakah lagi mereka ingin percaya selain daripada Al-Quran. Kalau dengan Al-Quran ni pun tak jalan, tak ada dah. Tak ada dah kalam yang lain yang boleh menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarah ringkas, surah ini menjelaskan kecelakaan bagi mereka yang mendustakan kebangkitan semula pada hari kiamat dengan membantah hujah mereka melalui bukti-bukti yang jelas serta ancaman yang menyertainya. Antara bukti-bukti yang dinyatakan ini dapat kita lihat pada ayat 20 hingga 28 daripada surah ini. Allah cerita macam mana Allah ciptakan manusia daripada setitis air mani yang hina. Ini dalam beberapa surah yang kita baca ni, Allah ulang benda yang sama. Kita ni kalau kita nak kenal asal-usul kita senang je. Kita ni bukan mulia pun. Kita ni asal daripada setitis air mani yang hina, yang tidak ada nilai. Orang kata kikih buang je air mani ni. Itulah asal usul kita. Kemudian Allah yang menjadikan kita mulia. Mulia kita ini dengan berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama juga dalam surah Al-Mursalat Allah cerita tentang asal-usul manusia, bagaimana Allah jadikan daripada setitis air mani, kemudian Allah tempatkan di dalam rahim sehinggalah pada kadar waktu yang tertentu, kemudian Allah jadikan, Allah berkuasa menjadikan bumi, menjadikan segala benda yang hidup dan mati, gunung ganang, itu semua dalam kekuasaan Allah. Siapa yang boleh buat kerja tu? Cuba tanya pada mana-mana manusia. Ada tak syarikat manakah, orang kaya manakah yang boleh ambil tugas ni? Menciptakan bukit, menurunkan hujan. Tidak ada. Melainkan satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa. Lalu kenapa kita tidak beriman kepada Tuhan yang maha berkuasa itu? Ia juga menolak alasan mereka yang mengingkari Al-Quran setelah diberikan penjelasan yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Ini ayat yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berulang kali setelah menceritakan tentang kejadian manusia, Allah menceritakan tentang hakikat yang pasti akan berlaku bagi mereka yang tetap kufur, tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Pada hari akhirat, dan Allah selang-selikan dengan ancaman kecelakaan bagi mereka yang tetap ingin mendustakan. Setiap satu ayat itu adalah hujah yang Allah nyatakan kepada mereka yang mendustakan, dan Allah iring dengan ancaman bagi mereka yang tetap mendustakan. Sehinggalah Allah tutup surah ini dengan ayat yang kita sebut tadi. Kalau ini semua tidak boleh memberi kesedaran, keinsafan, peringatan kepada mereka, maka tidak ada lagi ayat yang lain yang dapat memberi peringatan kepada mereka. Surah Al-Insan kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan nikmat-nikmat syurga. Dalam surah Al-Mursalat Allah Subhanahu wa taala membentangkan pelbagai bentuk azab, ancaman yang diberikan kepada mereka yang tetap mendustakan hari akhirat.
Jadi inilah yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Habis sampai surah Al-Mursalat juzuk 29. InsyaAllah esok hari terakhir. Ya. Saya ucap tahniahlah pada tuan-tuan yang istiqamah daripada awal. Ini satu nikmat yang besar. Alhamdulillah kita ada dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Tuan-tuan dapat peluang ini. Saya ucap terima kasih juga pada pihak masjid atas inisiatif yang sangat baik ini dalam usaha untuk memberikan kefahaman terhadap Al-Quran. Ini sangat penting. Kita Al-Quran ni selalu kita faham, kita tahu sebagai kompas hidup, sebagai hidayah. Tapi bila kita baca Al-Quran, kita tak jumpa, melainkan semua menceritakan kebanyakannya tentang akhirat. Sikit sangat tentang dunia. Kerana itulah sebenarnya nisbah, percentage kehidupan kita ni. Dunia nak dibandingkan dengan akhirat, sebenarnya banyak lagi pada akhirat. Kerana itu banyak tumpuan sebenarnya perlu diberikan kepada akhirat. Tapi ke mana pun kita tak larilah daripada dunia ni. Jadi kerana itu, walaupun kita hidup di dunia ni, tapi macam mana kita nak menggunakan dunia itu untuk kebaikan akhirat kita. Itulah yang kita selalu jumpa dalam surah-surah Al-Quran ini, dalam sesi durus Ramadan ini, yang Alhamdulillah telah insyaAllah akan sampai pada penghujungnya esok, hari yang ke-29 ya, esok hari yang ke-29. InsyaAllah esok Ustaz Abdul Qadir akan membawakan ke semua surah-surah pada juzuk 30. Banyak surah juzuk 30 ni. Jadi saya pun tak tahu lah macam mana dia nak buat. Ya. Banyak surah-surah mufassal, qisar mufassal ni pada juzuk 30. Tapi tuan-tuan yang boleh istiqamah sampai habis tu, saya ucap tahniah insya-Allah. Saya pun sampai dekat petang ni. Waktu petang ni nak balik kampung lah. Kita tengok ke online lah insya-Allah. Jadi setakat itulah yang dapat dikongsikan pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua untuk kita kekal berinteraksi dengan Al-Quran, istiqamah dengan Al-Quran ini bukan dalam bulan Ramadan sahaja, bahkan kepada hari-hari yang berikutnya insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.